Saya selalu tengok tau, kalau student saya tanya kan, cara dia orang tanya tu mesti salah daripada segi tata bahasa. Jadi ini cara dia untuk properly ask a question yang betul daripada segi grammar. Okey, katakanlah ini soalan dia. I have lived here for 2 months. Itu dia punya jawapan. Okey, kalau nak tulis soalan, kita kena tengok dia punya jawapan. For 2 months. Jadi mestilah soalan dia nak tahu pasal berapa lama kita tinggal kat situ. Jadi kita pun tulislah how long. Seterusnya kita letak auxiliary verb dulu. Lepas tu kita letak subject, which is you. Lepas tu kita letak dia punya main verb, which is live. Lepas tu kita tulis the rest of the sentence. How long have you lived here? Itu baru soalan yang betul. Kalau awak cakap how long have you been living here, itu bukannya soalan yang betul-betul mencerminkan jawapan. Okey, contohnya ayat kedua. She has been studying in London since 2 years ago. Since 2 years ago. Jadi mestilah kita nak tahu how long dia belajar kat situ. Kita tarik dia punya auxiliary verb dulu, which is has. Lepas tu kita tarik dia punya subject, which is she. Lepas tu kita tarik dia punya main verb, which is been studying. Lepas tu kita tulis the rest of the sentence. Jadi soalan yang betul ialah how long has she been studying in London. Jadi ini order dia. Kalau nak tanya soalan, kita mulakan dengan WH question. Lepas tu kita tarik auxiliary verb. Lepas tu kita letak subject. Lepas tu kita letak main verb. Lepas tu barulah kita sambung the rest of the sentence. Ya, ni sebenarnya topik inversion juga. Saya ada post video pasal topik inversion, which is ayat songsang. Jadi korang boleh tengok lah. Ini lebih kepada sambungan daripada video sebelum ni. Okey, contohnya kita ada jawapan. Yes, he swam yesterday. Kalau jawapannya ialah yes, kita tak perlukan WH question. Kita boleh skip bahagian tu. Okey, sekarang kita kena letak auxiliary verb. Tapi swam ialah main verb. Dalam ayat ni tak ada auxiliary verb. Kalau tak ada, tak apa. Kita letak sendiri auxiliary verb. Kita gunakan did. Lepas tu kita tarik dia punya subject, which is he. Lepas tu kita letak dia punya main verb, which is swim. Ingat saya ada buat video sebelum ni, mana-mana verb yang muncul selepas do, does atau did mesti pakai kata dasar. Jadi kita tulis swim, bukannya swam. Lepas tu kita tulislah the rest of the sentence, which is yesterday. Did he swim yesterday? Ingat, kalau awak tulis did he swim yesterday, itu salah. Sebab swim muncul selepas did. Mana-mana verb yang muncul selepas do, does atau did mesti kata dasar. Okay, contoh yang kedua. Yes, I am busy tonight. Kalau jawapan dia ialah yes atau no, kita tak perlukan WH question. Kita boleh skip bahagian tu. Okay, kita tarik dulu dia punya auxiliary verb. Kita gunakan are, bukan am. Okay, I tukar jadi you sebab itu dia punya subject. Lepas tu kita tulis the rest of the sentence. Busy tonight. Are you busy tonight? Yes, I am busy tonight. Mestilah dia tanya soalan daripada you kepada I. Takkanlah dia tanya soalan kepada diri sendiri pula kan? Okay, seterusnya. Katakanlah jawapan dia ialah I left you because you never have time for me. Apakah soalan dia? Because you never have time for me. Ayat tu bermula dengan because. Kalau jawapan dia because, soalan dia mesti why. Lepas tu kita mesti ada auxiliary verb. Ayat ni tak ada auxiliary verb, tak ada masalah. Kita letak auxiliary verb sendiri, which is did. Lepas tu I bertukar jadi you sebab itu dia punya subject. Lepas tu kita letak dia punya main verb, which is leave. Ingat kita tulis leave. Sebab apa? Leave ialah kata kerja yang muncul selepas did. Ingat, mana-mana verb yang muncul selepas do, does atau did mesti pakai kata dasar. Lepas tu kita tulis the rest of the sentence. You menjadi me. Jadi kalau jawapan dia I left you because you never have time for me, soalan dia ialah why did you leave me? Bukannya why did you left me? Salah, okay?